Bapa dalam konten Abang tak ada promote ke kedai. Mau kepada Abang bagi motivasi ke orang. Maknanya tak nego. Iya. Apa Abang duduk buat konten wis semangat ke orang. Sepatutnya dengan follower yang seramai ni fokus bisnes lah, jual kasut. Ya. Okey, kasut ni kelak. Aku nak jual dengan harga RM50. Siapa nak lok. Agak-agak dengan follower seramai ni. Apa aku duduk wis semangat kau orang tak setuh pun pasal nego aku. Sebab gini Pik. Aku pernah jatuh teruk. Aku pernah susah teruk. Ketika aku susah tu, aku perlukan nasihat orang. Nak buat rana starting point dia, Pik. Faham tak faham? Jadi selagi akaun ni ada, aku gunakan peluang yang Allah bagi ke aku. Follower ni Pik, tak usah royak lah Pik. Mu ada juta follower, 2 juta follower. Bukti dia pemimpin. Berapa ramai pengikut dia. Allah pun pusing hati orang tu daripada sanjung, daripada suka kepada benci Pik. Betul. Jadi aku tak peduli mu siapa. Aku tak peduli siapa yang menonton video ni. Tetapi dalam ramai-ramai tu aku anggap ada seorang yang menonton video ni dia perlukan semangat macam aku dulu. Ya, faham. Nah, terima. Aku Aku nak beri satu tip ya. Setiap kali aku buat konten, aku akan menganggap itu konten terakhir aku. Sebab aku punya style, aku rasa aku nak delete, aku delete. Nah, ingat poin ni. Dunia ni seperti bayar. Sedap ini tajuk. Pik, ke mana bayar, Pik? Bayar duk mana? Ni. Okey, gitu. Nampak? Nampak bayar ni? Ya. Aku kejar dia. Ha. Kalau mula ni tengah senang ni, tengah sihat, tak ada masalah. Kenapa mu nak tonton video aku sweat pula? Aku tujukan konten ini kepada seorang yang tengah stres, yang tengah tak tahu apa nak buat, yang tengah buntu. Dengar molek. Ni bayar, nampak? Boleh nampak dia kamera? Faham. Aku kejar dia. Dia dah agak-agak. Sampai hujung dunia tak ada. Faham tak faham? Ibarat mu kejar populariti, buat tu gak kau kontennya. Nah. Faham tak? Kalau mu seorang pekerja, kejar tu gak penilaian bos, KPI. Mu kejar tu tak ada sahabat bos. Sebab tu mu tak selesai masalah. Cuba terbalik ke, Abang? Nampak lagi bayar? Nampak? Dia ikut dah aku. Ikut. Benda yang sama tu sahaja. Dunia ni bila mu tak kejar dia akan ngikut mu. Sebab tu aku share istighfar kalau ada masalah. Hak ni lah ni. Yang ikut juga tak tinggal. Betul. Cukup, Bik.